Okey, hai. Terima kasih tak yang klik video ni, yang tekan video ni dan nak tengok video ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga yang pernah tengok video-video sebelum ni. Kali ni saya tunjuk buat mesin padi lekat di tengah bendang tau. Tak tengok lagi video-video sebelum ni, boleh tekan dekat atas ni ataupun dekat bawah ni. Saya sediakan playlist Narami, koleksi video produk-produk yang saya guna dan saya pakai, dan juga koleksi video-video sebelum ni. Saya nak tengok mesin padi lekat. Dia mesin padi ni dia lekat di tengah bendang lah. Dia lekat di tengah petok. Saya terjumpa mesin padi lekat. Dia tersangkut tebalan tanah, lembut liat mengeliat. Dia memang kering lah. Petok yang belakang memang kering. Tapi di tengah dia tak ada nak kering. Dia jadi tepun talan kubah lubang. Dia tanah liat mengeliat lah. Dia punya tanah dia tanah liat mengeliat. Okey, kalau kita tengok dia punya track dia memang tepun talam liat mengeliat. Dia memang tanah liat yang sangkut track. Dia jadi tepun talam liat mengeliat. Dia macam tanah liat, memang sangat mengeliat lah. Dia payah nak pi lah. Track dia tambah pusing. Okey, tak apa dah. Nasib baik dia ada mesin padi lagi sebiji. Dia boleh tarik, dia duduk dekat rekat. Tapi tempat lain saya tengok dia kering. Dia cuma tengah ni dia tak apa nak kering. Dia jadi tebalan liat. Dia jadi macam kubah lembik. Yang bahagian depan ni pun tengok semua kering lah. Dia tak ada lah kata nak berayak lembik sangat, tapi dia tak ada nak kerah kering terus. Ada tempat yang kering mereka elok. Dia mesin padi memang nak tarik cepat-cepat ni, nak kerak padi. Nak habis, yang beli biju yang cepat-cepat. Ni nak habis dah ni, sepetok ni pun. Ni pun nak tarik dah, dia pasang rantai pun dah. Rantai pun memang nak pasang dah, nak siap sedia nak tarik mesin padi bantuan ni. Okey, rantai pun dah pasang dekat mesin padi yang lekat ni. Dia nak pasang lagi sebelah dekat mesin padi bantuan. Jadi dia akan tarik ke depan lah. Dia takkan tarik ke belakang dah. Sebab belakang pun mungkin dia tepun talan liat mengeliat je. Kalau lorong tayar dia mungkin kuih dalam. Mungkin dia tarik ke depan, dia tarik naik lah.